Okey, Assalamualaikum guys. Alright, baru saja terima panggilan khas kucing kucing di Bumbung katanya. Dalam gambar tu dia duduk kat atas bumbung zinc tu lah dekat kawasan rumah apartment. Jadi jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Ada? Nak. Jom. Buang. Dekat dua tu. Oh. Dia jatuh gigi tu letak. Aku tergigit kat bibir aku. Nampak? Aku tergigit kat bibir bawah ni. Kalau siap. Mana korang pergi ni? Aku dah pergi air tu. Sekejap. Bila ready? Right. Climber ready. Uish, tak grip Tali ke atau lah? Tu tak bergerak aku ni. Meow. Sekejap. Tak bergerak tali ni. Ha? Tak bergerak dua tali. Ha? Am dia?
Ya. Tengah tolok ni, tak kegas gila. Ha? Pada atas. Oh, alright. Rumah kosong, tak mau masuk. Dah. Aku tak yakin dengan bumbung ni. Tak tahu lah. Baik, ready bila Aku nak duduk jap. Ready bila? Aku nak duduk jap. Hui, penat dul. Bismillah. Kucing kat bawah. Tarik. Amsyah, tu malam lu Amsyah nak turun? Tak. Tu dia tadi, kita dah pun selesai khas kucing. Tadi alhamdulillah kucing tu selamat diturunkan lah, dipaskan kepada tuan dia. Cuma itulah, kamera saya ni tak tahu apa problemnya kan. Dah macam-macam lah masalahnya. Dah tinggal masa, tapi tak ada modal lagi. Tapi tak apa, alhamdulillah. Adalah dapatlah rekod sedikit-sedikit tadi kan. Ada yang putus tadi. Nanti kita tengok balik lah footage ni macam mana. Saya cubalah edit sebaik mungkin. Alhamdulillah selesai, selamat. Anggota pun selamat diturunkan. Kita sekarang dah pukul apa? 12.40. Hari Jumaat hari ni. So kita nak cari makan tengah hari ke dulu kejap. Lepas tu kita akan pergi solat Jumaat lah. Terima kasih dan subscribe. Tonton lagi video kita yang lain. Kita ada banyak video. Dan kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.